untuk grade, okey, kalau Boyan ratekan secara simple bab kayu dia, yang nombor 4 yang ini, okey, yang nombor 4. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Boyan ni cerita yang paling cepat, simple je lah. Belakang ada motor, tak pakai helmet, tunduk sikit. Okey. So, ni belang-belang belonteng dan bersaiz kayu kecil. Ni kebanyakannya untuk buat set bawah 10 lah. Kalau kualitinya beza tu atas pembuatan dan masa dan finishing bla 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 gitu. Lepas tu nombor 3-nya kayu jati Sulawesi. Tak kisahlah saiz besar ke kecil. Okey, Boyan bagi penerangan simple sikit. Untuk kayu jati Sulawesi ni kalau korang tengok urat dia kan jarak-jarak sikit. Dia jarang-jarang. Bermakna tempat tumbuh dia, tempat latar dan berair, dia cepat membesar pokok tu. Berbeza dengan yang macam ni. Macam ni. Nampak urat dia halus-halus. Urat dia halus-halus yang kat dalam tu. Okey? Okey, ini adalah gudang Bos Ijan. Jap, Bojan nak try lagi. Kau ni bontot kau dekat live kenapa?